3 kelemahan dari motor Kiwi XDV Evo ni guys. Banyak yang korang tak tahu lagi. So jom kita tengok video ni sampai habis. So first, kelemahan dia pada footrest lah guys. Korang nampak tak ni? Hujung-hujung guys kaki. Yang ni saya saiz 7 guys kaki saya. So siapa yang saiz 10, saiz 12 tu memang saya rasa kaki dia terkeluar lah. So motor besar tapi footrest kecil macam ni. Apa benda ni guys? Sangat-sangat tak ideal. So kelemahan kedua pada saya bahagian storage dia ataupun compartment dia sangat kecil Just helmet setengah je yang boleh buat. CC besar tapi storage macam ni, mungkin dia paksa kita untuk tambah box kot. So aku perhatikan banyak motor baru sekarang, diorang lebihkan pada spek, pada CC, tapi bahagian-bahagian benda yang detail macam ni kurang guys. Saya tengok macam compartment dia ni, nak buka, nak bergaduh guys. Lepas tu macam nak patah tau. Boleh dikatakan semua dia punya kelemahan tu just minor. Untuk harga bawah 11,000 dapat CC 180 bagi saya masih berbaloi lagi lah. So siapa yang tengah cari motor yang murah-murah, NCC besar, korang boleh lah ambil Kiwi XDV Evo 180. Check it out.